Hai guys, bersua kembali di Fairuz Vlog. Kali ni Fairuz nak mendaki di kawasan mendaki Bukit Jambul. Jadi Fairuz jemput hampa pun lah. Jom kita mendaki bersama-sama. Guys, kawasan mendaki Bukit Jambul ni dia ada dekat Bukit Jambul, bersebelahan dengan Mai Lepas lah. Di kawasan sekeliling kawasan mendaki ni ada juga padang golf, ada college, dia pusat bandar lah. Sini pun tempat senam untuk public ni. Tapi dia mendaki ni, dia memang menaik sangat-sangat lah. Memerlukan stamina yang sangat banyak. Baru mula ni, baru mula mendaki. Dia ikut ni, dia ikut track. Ada jalan lah sini. Jalan tar. Kawasan mendaki ni pun atas risiko sendiri jugalah. Jadi mendaki ni nanti hati-hati juga. Dah naik ah? Sudah turun kan naik? Jom naik dulu ah. Kawasan mendaki Bukit Jambul ni guys, memang ada banyak pokok. Bukit ni pun tinggi juga. Dia betul-betul dekat pusat bandar, dekat Bayan Baru. Pokok dia pun cantik. Dengar bunyi serangga. Dia mendaki ni memang ikut jalan tar kan. Dia memang letih. Tapi bila kita dah sampai ke puncak Bukit Jambul, memang best guys. View dia cukup cantik. Jadi guys, teruskan tonton video ni sampai habis. Dia 241 meter dari sini, 30 minit InsyaAllah. Jom ikut Fairuz. Jangan skip video ya guys. Guys, sini bukit ni dia ada 3 puncak bukit. 3 puncak lah. Yang pertama puncak Bukit Kukus, puncak Bukit Rimbah, dan puncak Bukit Jambul, gazebo lah. Jadi memang Fairuz tak naik dua ni. Fairuz nak pergi puncak Bukit Jambul. Kalau Fairuz ni, kalau suruh jalan mendatar, dia okey girl. Dia mendatar. Nak berjalan tu boleh. Tapi nak mendaki ni, tak sampai 5 minit dah semput dah. Dah letih. Tapi apa-apa pun, stamina kena kuat, semangat kena kuat. Guys, okay, kita dah sampai dah dekat starting point ke puncak Bukit Jambul. Yang ni orang panggil Bukit Jambul Hiking Trail. Dia ada anak tangga. Jalan tar tu dah habis sampai sini dah lah. Ya. So kita mula dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, sini dia ada 3 trekking trail. Yang pertama sini, yang kedua sebelah. Yang tu lah, dua bukan 3. Minta maaf. Fairuz nak ikut trekking yang belah kiri. Ya. Ya, ada orang turun dari sini. Jadi memang maksudnya sinilah trekking trail yang sebenar ke puncak Bukit Jambul. Jom.
Guys, hutan lebat, hutan darah, kena naik puncak ni. Alam yang mendamaikan, hutan yang mendamaikan guys. Tapi betul-betul memenatkan guys. Sorry guys dengan suara virus. Ada nampak tupai? Lari ya. Dia sudah lari. Hilltop. Signboard untuk hilltop. Ikut sini pun naik boleh. Anak tangga pun boleh. Berehat kejap guys. Nak kena naik ni. Dia naik macam ni. Bukan macam ni. Ambil angin dulu. Guys, Fairuz tak naik ikut anak tangga yang disediakan. Fairuz ikut trek hutan. Yang tu senang sikit. Kalau nak naik anak tangga, oh memang letih guys. Kalau macam ni kurang sikit dia punya letih tu. Macam ni dia selesa sikit, kurang penat. Kalau ikut anak tangga tu, ya Allah, macam nak putus lutut. Guys, tengok views guys. Ni views tengah bukit. Cantik kan? Oh, cantik guys. Belum sampai puncak lagi. Guys, Fairuz ni baru mula hiking selepas sekian lama. Dulu memang kerap Fairuz hiking. Lepas tu Fairuz dah stop lah. Lama tak hiking, bertahun-tahun tak hiking dah. Bila sambung balik ni, ya Allah, guys, kena cuba sekali-sekala ni main hiking. Tak kisahlah mana-mana bukit pun, untuk mengambil pengalaman. Ni dah sampai pit stop yang pertama. Sini pit stop yang pertama guys. Kita teruskan puncak Bukit Jambul. Kita berehat sini dulu kejap. Tapi pastikan keselamatan anda guys kalau datang hiking kan. Tali pun dipasang ni untuk keselamatan, daripada terjatuh ke apa ke kan. Dia ada jalan ni berpecah dua. Satu naik sini ke Bukit Jambul Gazebo lah, Bukit Gazebo. Yang ni dia pergi ke Bukit Kukus kalau terus. Jadi kita naik ke Bukit Jambul Gazebo. Dia dah mula dah guys. Tengok dia naik macam mana. Ya Allah. Oh betul-betul teruk guys.
Tak tahulah binatang haiwan apa lari tu. Dia bunyi dia lari tu. Dia semalam hujan, jadi tanah dia tak apa ni sangat. Ya Allah, macam mana nak naik ni? Allah. Jom. Guys, ya Allah. Betul ke jalan ni yang Fairuz ikut? Sikit lagi guys. Sikit lagi. InsyaAllah dah nak sampai puncak dah. Sikit lagi guys. Tapi azab mendaki ni hanya Allah saja tahu guys betapa periknya. Letih, memang sangat meletihkan guys. Dia menurun sedikit guys. Sebelum nak naik ke puncak. Sabar guys. Fairuz pun teruja juga nak naik sampai ke puncak. Asyik ulang-ulang je Fairuz ni puncak. Tapi tak sampai-sampai lagi. Penuh dengan belukar guys. Ya, situlah tempat yang kita nak pergi tu. Tapi dah kena pusing. Tengok guys, muka letih. Tadi menurun, sekarang menaik. Naik semula, mendaki semula. Hui, tinggi. Tinggi kena mendaki. Kejap ya, Fairuz daki dulu. Guys, selepas hampir setengah jam mula mendaki, akhirnya guys selamat sampai di puncak Bukit Jambul. Bukit Jambul Gazebo. Tengok pemandangan dia guys, Masya Allah. Tengok sama-sama guys. Ya, puncak Bukit Jambul. I love Bukit Jambul. Welcome to Bukit Jambul Hiking Trail Hilltop. 241 meter dari aras laut. Stesen 12. Puncak Bukit Jambul. Inilah dia, puncak Bukit Jambul. Terletak di tengah-tengah pusat bandar Bayan Baru, Pulau Pinang. Masya Allah. Jambatan pertama, Jambatan Sultan Abdul Alim Muazzam Shah. Ya Allah, cantiknya. Selepas mengharungi mendaki Bukit Jambul kira-kira setengah jam yang tadi, akhirnya
dapat menikmati pemandangan yang begitu cantik, begitu menakjubkan. Cantik guys, cantik berbaloi guys. Guys, selepas mendaki hampir setengah jam, Fairuz dah sampai ke puncak. Fairuz baring kejap, letih sangat-sangat guys. Fairuz berehat dulu, kejap lagi kita tengok pemandangan sini. Tapi macam biasa guys, yang belum subscribe tu, tolonglah subscribe channel Fairuz Vlog ni guys. Like, share video Fairuz. Semoga dengan sokongan anda, channel Fairuz ini terus berkembang maju, InsyaAllah guys. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan anda sehingga saat ini. Guys, dekat puncak Bukit Jambul, gazebo ni disediakan juga tempat-tempat bersenam guys, macam ni. Dia punya landscape atas ni memang cantik guys. Bersama mendatar, disediakan tempat untuk berehat, kerusi kan. Disediakan oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang lah. Tempat ni pun dia bersih guys. Dia betul-betul bersih. Ada ni, buaya ni. InsyaAllah sekejap kita buat. Tempat bersenam, air pun disediakan juga. Dia kat atas ni dia ada tempat berteduh lah. Ada bumbung. Track dia pun cantik ni. Fairuz sekarang ni ada lebih kurang masa untuk sunset lah. Saya rasa lagi sejam lebih lagi. InsyaAllah kalau sempat kita tunggu. Kalau tak, Fairuz nak turun sebab takut gelap kan. Nak kena menurun bukit pula. Yang tu sambungan Bukit Bendera tu. Okey, kita kat sini. Yang tu dekat Batu Maung. Yang ni Pantai Jerjak. Pulau Jerjak lah, Pulau Jerjak. Jambatan Sultan Abdul Alim Muazzam Shah. Jambatan kedua Pulau Pinang. Ini bayar lepas, bayar baru bayar lepas. Queens Bay Mall. Jambatan pertama tu. Itu dah batuk dah seberang. Dia punya views Masya Allah betul-betul cantik guys. Betul-betul mempesonakan pemandangan. Betul-betul berbaloi guys. Mendaki tu memang susah sikit ikut trail dia kan. Sebab banyak juga dia selepas hujan dia lecah sikit, licin sikit. Georgetown, Komta. Cantik guys, cantik. Masya Allah cantik. InsyaAllah sesiapa yang berdekatan kat sini, kalau ada kesempatan, mai sekali-sekala hiking guys. Di petang-petang ni pun ramai juga Fairuz tengok. Ada yang dah mula hiking dah. Mungkin nak tengok sunset kot. Guys, mainlah ambil feeling ni guys. Berteduh di bawah pokok, puncak bukit, pemandangan yang cantik, pusat bandar, kelilingi laut belah sana. Nikmat mana kau dustakan? Memang cantik guys. Puas hati guys.
guys, Fairuz meminta tolong sekali lagi daripada anda guys. Tolong subscribe channel Fairuz ni, Fairuz Vlog. InsyaAllah dengan sokongan anda, channel Fairuz ni akan berkembang. Dan yang sudah subscribe, share, like, terima kasih banyak-banyak guys di atas sokongan anda. Ya bang. Bukan bang, untuk YouTube bang. YouTube bang. Buat macam travel lah bang. Hiking ni baru video kedua. Hari tu pergi dekat Gunung Jerai. Yang ni Gunung Jerai. Tapi Gunung Jerai ikut dia punya track lah. Bukit Jambul ni first time. InsyaAllah. Tapi dulu memang banyak hiking. Tapi belas tahun lah. InsyaAllah mula balik bang. Abang mana sini ya? Abang duduk Kedah? Kira kerja sini ya? Alhamdulillah cuti lah ni. InsyaAllah bang. InsyaAllah subscribe bang channel bang. InsyaAllah bang. Guys, ada juga tempat selfie, tempat ambil gambar. Pesawat nak turun, nak mendarat. Kan situ kan airport kan. Tu landasan dia. Tu landasan dia. Tapi nak zoom tak boleh lah. Dia nak mendarat dah. Nampak? Asia. Pesawat nak mendarat dah. Oh tu. Nak touchdown, nak landing. Tapi tak nampak lah. Nampak guys? Nampak? Sudah. Ini kawasan Sungai Arah. Bukit Jambul, Sungai Arah. Yang tu Padang Golf. Padang Golf Bukit Jambul. Sunsetnya belah sana, tapi tak nampak matahari. Matahari ada belah sana. Dia halang dengan pokok kan. Wish, sempoinya berhalang guys. Wow, terbang tinggi. Guys, okey, jom kita mula menurun dari puncak Bukit Jambul, Gazebo. Lebih kurang 25 minit ke setengah jam jugalah kalau nak menurun tu. Tapi dia menurun ni dia cepat sikit lah. Tenaga pun tak makan banyak. Macam mendaki. Mendaki ni kan dia betul-betul memulas. Bukan memulas lah, memerah tenaga. Apalah memulas, memerah tenaga. Cukup-cukup habis-habisan. Belah sini turun. Tadi Fairuz silap ikut jalan tadi. Fairuz ikut sini. Mendaki tadi dah tersilap tadi. Dia kena sini. Dia naik, dia mendaki dengan turun belah sini. The way down hill. Sebab tadi pun Fairuz ada tengok kak, ramai yang mendaki kat sini jalan ni. Dah pula perjalanan untuk menurun. Pelan-pelan kita turun ya. Sebab sini pun dah semakin gelap sikit. Kita tengok sunset bang. Boleh lah. Balik lah, turun lah. Jom. Dia time sunrise dengan sunset. Sunset ni ada ramai yang mendaki lah.
Lagipun hari ni hari kerja, bukannya hari Minggu. Hari Minggu lagi ramai yang mendaki. Fairuz datang ni hari biasa lah, hari kerja kan. Jadi tak berapa ni sangat, tak berapa ramai. Tapi memang ada juga atas tu orang duk mendaki, lepas tu duduk kejap, lepas tu turun. Ada yang tunggu sampai sunset kan. Dia orang mula mendaki pukul 4 macam tu. Fairuz pun mula mendaki lebih kurang pukul 4 tadi. Dalam setengah jam, 35 minit macam tu, alhamdulillah dah sampai dah puncak. Sekarang kita turun. Ni ramai mendaki ni. Dah sunset Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jom, selamat. Okay. Sunset ya? Tak ada, saya turun. Oh, nak turun ni? Oh, ni baru naik. Baik, baik. Tandas awam pun ada guys. Tapi nampak macam tak terurus lah, tak bersih. Tengok, kotak. Hai bro. Baru naik Betul sikit. yang ni okey sikit. Tadi betul kita betul-betul ikut silap jalan tadi. Jalan tu betul-betul dia memang mendaki tu, memang track dia betul-betul teruk. Yang ni okey. Dia tak basah, tadi teruk, lecah tadi. Dengan dia punya naik tinggi tu kan, macam ada yang runtuh-runtuh kan. Oh memang teruk. Ni okey. Ni okey. Ya. Dia licin sikit je ke. Dia ada pasir, dia tambah pasir. Letih. Boleh lah. Boleh lah. Tadi saya silap, saya ikut situ. Situ tinggi ke? Oh, situ teruk, saya dah kenal. Bukan 2 jam, 35 minit. Oh. Tersilap track tadi. Sesat tadi. Jom, pelan-pelan lah, hati-hati. Guys, tadi masa duk turun tadi, memang jalan track dia semua sama lah. First yang Fairuz mendaki tu memang tersilap track tadi. Dia pergi pusing jauh dengan memang dia punya mendaki tu teruk lah dia punya track. Masa turun tu lebih kurang sama. Jadi Fairuz tak berapa nak rekod lah. So sekarang Fairuz dah turun dah lah. Alhamdulillah berjaya menawan Bukit Jambul Gazebo. InsyaAllah guys, siapa-siapa yang ada kesempatan, main lah, main mendaki. Boleh guys, boleh. Usaha tangga kejayaan insyaAllah. Guys, Fairuz dah sampai dah guys, dekat tempat mula-mula mendaki tu, tempat permulaan tu mendaki. Mula-mula tu masa nak mendaki tu memang betul-betul teruk guys, letih, sakit. Fairuz memang tak larat nak mendaki tadi. Tapi akhirnya Fairuz berjaya mendaki sampai ke puncak bukit lah. Macam tu juga guys dengan kehidupan kita. Allah ciptakan kita ni memang ada ujian guys. Kita tak terlepas dari ujian. Jadi kita usaha, maksudnya usaha itu tangga kejayaan. Kita bersabar, InsyaAllah kita cuba seboleh-bolehnya. Akhirnya kita akan berjaya guys, InsyaAllah. Guys, sehingga bertemu lagi di video seterusnya. Sebelum tu, yang belum subscribe, like dan share. Sehingga berjumpa lagi guys. Bye bye.